Ha, ni telur cik ni. Sedekah lah Kak Tok Jah. 3 biji. Terima kasih lah bagi telur ni. Sama-sama. Long. Tadi kan Atuk nampak Atuk sedekah barang kat Tok Jah. Bagi barang apa kira sedekah? Bukan bagi duit ke kira sedekah? Oh, sedekah tu tak semestinya duit. Bagi barang, bagi ilmu. Senyum pun dikira sedekah kat tau. Betul itu. Firman Allah Subhanahu wa taala. Tubdu as-sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kesimpulannya, kita kenalah bersedekah untuk dapat berlipat kali ganda pahala. Tapi kita jangan ada sikap riak, wujud Dan sum'ah. kan.